Kuarantin ni tak habis-habis lah checking. Aduh, penat betul lah. Naik turun. Brother aku semua. Ayan. We complete our chapter. 10 years learning hard way. Now we fulfill our master to serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Didn't reach the summit. It's okay. We good. Okay. Welcome back to my channel XTMT Project. Terima kasih korang. Terima kasih kerana sudi layan dan subscribe ini channel. Tak lupa pada brother-brother, sponsor-sponsor, supporter-supporter yang selalu support ini channel. Murah rezeki selalu korang. Baik, terima kasih semua korang yang dah subscribe, yang belum subscribe, yang dah unsubscribe. Subscribe balik lah. Kau unsubscribe pun bukan kau pikul je di channel. Betul lah. Just untuk pengetahuan sahaja daripada sudut seorang tahanan. Kalau kau tahu daripada jabatan-jabatan, dia tak adalah cerita macam aku cerita. Yang aku cerita ni pun, aku tak adalah berlebih-lebih cerita sampai menggambarkan tempat ini berpuaka sangat. Relax je, biasa-biasa je lah. Relax je. Hari ni baik kawan. Kita nak borak tentang bilik kuarantin. Bilik kuarantin kat penjara ni untuk siapa, mengapa dan kenapa. Baik. Semua orang yang masuk penjara wajib dikuarantin. Di kuarantin ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang 14 hari. Tak menentu mengikut penjara tu sendiri, dia punya SOP. Tak tentu. Kalau ada penjara yang dah kompleks, yang baru punya, macam aku duduk LPK dekat Macang, bilik dia pun, jeriji dia pun baru-baru lagi, besi baru-baru punya, toilet pun kat dalam, seminggu je. Tapi masa pengalaman aku duduk dekat Sungai Buloh, 10 hari. Pengalaman aku duduk dekat Air Molek, 14 hari. Jadi tak sama. Mungkin sebab dekat penjara Air Molek tu kau berak tong. Dia tak toilet dalam air, dalam bilik air. Dalam bilik air pula. Dalam bilik penjara tu tidak ada toilet. Jadi bawa tong najis, tong hitam tu, berak kat dalam tu. Jadi berbeza-beza lah. Setiap penjara dia ada SOP dia tersendiri. Jadi kenapa nak dikuarantin? Tak boleh ke dah sampai-sampai je sumbat terus kat blok? Ginilah brother, aku sebagai orang yang ditahan di bawah mahkamah tinggi, kerap ulang alik pergi kuarantin ni. Sebab kita sebulan sekali mahkamah, 2 bulan sekali mahkamah. Kau bayangkan selama 4 tahun, 2 bulan sekali mahkamah. Tiap-tiap 2 bulan sekali mesti nak duduk kuarantin 14 hari. Jadi muka kita ni dengan kuarantin tengok kita tengok kuarantin pun dah menyampah lah. Berbeza pula dengan orang-orang yang sekali kena tangkap. Contoh, dia kena tangkap kes rogol, baru pertama kali masuk jail, duduk kuarantin 14 hari. Kuarantin 14 hari, tunggu tarikh mahkamah 2 bulan, patah balik pergi mahkamah, dah jatuh hukum 10 tahun, dah melingkup pergi penjara sana. Jadi tak merasalah kuarantin tu macam mana. Dia just tahu kuarantin ni susah, blok panas, mabuk. Bila sebut mabuk tu, abuk, apa-apa tu, nak kata mewah sangat tu tak ada lah. Tapi dapat merasa kawasan budak kerja, kawasan luar pun sibuk, lepas makan je pasang bara, pasang kat tisu. Sebab takkan nak bagi api kat lighter, bukan pakai lighter, pakai spark je. Jadi satu bilik ni dah buat bara, ke bilik ni kena standby lah. Jadi kita pun dah tahu lepas makan ni baru abuk siap-siap, tunggu orang pas bara. Sebab bukan semua bilik ada spark tu lighter lah. Okey, aku bagi penjelasan ringkas
kenapa perlu dikuarantin? Kenapa perlu dikuarantin? Sebab salah satu yang utama sekali, penjara tak mampu nak scan semua orang yang baru balik mahkamah. Contoh, aku bagi tahu daripada masa kau sampai daripada mahkamah, sampai kat penjara daripada mahkamah, nak menuju ke petang hari tu dah singkat. Dah singkat dah. Daripada mahkamah pukul 4.30 petang naik lori ayam. Gedebak-gedebuk, ngengok-ngengok sampai dekat penjara pukul 5 petang. Daripada pukul 5 petang ni nak menerobos daripada rekod office sampai ke base UKP ambil masa kurang-kurang sejam setengah. Sejam tu paling cepat lah. Kalau ada 50 orang, kalau ada 100 orang, takkanlah UKP ni semua kepak. Boleh kepak ramai-ramai. Kepak masuk berlima-lima, buka baju, buka seluar, tonggeng dan kepak. Kepak bolehlah berkepak beramai-ramai, berbaris 5 orang, 5 tonggeng, 5 cepes. UKP pun suluh tengok lebih kurang. Random masuk bilik, duduk kerusi roket. Kerusi roket tu ibarat kau duduk kat kamera. Kau duduk kat kerusi, bawah kau ni ada kamera. Jadi fungsi dia ambil gambar kau punya keriput tu ada merah-merah, ada kesan tolak benda asing masuk. Sebab tu tolak benda asing masuk ni tak ampuh sangat, senang kantoi. Jadi telan cara yang lebih selamat. Kebanyakan orang telan, cuma bukannya nak scan semua masuk scanner, bukan nak masuk X-ray punya mesin semua orang, 50 orang seorang scan, nak buka nak semualah. Bukan, sebab prosedur dia dalam masa yang singkat. Ini pemerhatian akulah. Tak ada orang nak ajar pun benda ni, Mat. Kau duduk, kau observe, kau fikirlah sendiri. Kau fikir sendiri dan kau akan jumpa jawapan. Dan bila jumpa jawapan, kita ambil yang positif-positif lah cerita tu. Dan cerita negatif-negatif tu biarlah orang lain pergi buat. Aku tak ada masa nak layan cerita negatif. Okey, setelah ramai-ramai sampai ni, jadi mengikut prosedurnya random. Siapa yang perlu dicek, yang ada disuspek ataupun dapat info daripada luar bawa benda salah, bawa apa, tangkap X-ray dulu. Mula-mula abang UKP tanya dulu, gentle, ni kita orang dapat info ni, kau ada bawa barang. Gentle, Mat, berapa? Kau kejap lagi aku pump kau. Pump, istilah pump UKP pun dia pakai ubat tu lah. Kalau kau pernah beli kat farmasi, ada satu ubat yang picit air, dia tak tahu nak panggil julap ke apa. Julap tu ubat yang kita makan kan. Ni satu benda yang dalam pump kecil tu, picit dekat dalam lubang cepeng kau, automatik 30 saat nak terberak. Dia mula-mula ugut, dia pump dulu, gentle, gua pump dulu. Pump lah cikgu, saya tak ada buat apa-apa. Cik, konon. Okey, pump tak ada keluar. Ini budak betul-betul dahsyat. Dia baru telan, dia berani lah. Orang nak pump pun tak keluar. X-ray kau tengok. Bila masuk part X-ray tu kantoi lah. Kantoi lah kan. Nampak lah dalam perut tu ada apa. Jadi dia orang guna istilah macam ni lah. Sama ada bila ada suspek orang ni bawa masuk, kalau routine check yang biasa kita tengok ni, kepak, solo, pakai metal detector yang macam skeping tu kan, alat elektronik tu, letak kat sini, bunyi. Kalau ada bawa masuk lighter, bunyi. Aku pernah bawa masuk lighter, bunyi, Mat, kantoi. Sebab dia besi kan, mengesan besi. Kalau bawa masuk kereta timah, tak bunyi. Jadi pihak penjara tak sempatlah nak scan semua orang. Takkanlah bangla-bangla semua pun masuk pun nak scan. Jadi dia orang pun hanya target orang-orang tertentu untuk di scan ataupun dibuat physical check. Okey, salah satunya kerana masa itu terhad daripada pukul 5 petang, 6.30 petang dan nak polling master perdana petang. Kadang-kadang kita yang TMT ni selalu balik mahkamah 2 bulan sekali duduk kuarantin. Berapa kali dah terpaksa duduk polling master dekat base UKP. Terpaksa lah, master mesti nak korek. Semua yang kat blok lah. Kita pula baru siap pakai baju, pakai seluar daripada base UKP, duduklah beramai-ramai menunggu master petang. Dah pukul 6.30 kan, kereng, loceng dah korek je, barulah melingkup kau pergi daftar dekat blok kuarantin. Itu salah satulah.
Sebab masa kita sampai petang dekat penjara singkat. Salah satunya. Okey. Bila dimasukkan ke blok kuarantin, macam biasalah, bila kau sampai petang, walaupun dah lepas masa petang, sampai siang dekat pegawai yang bertugas dulu, semua sejahtera tuan, tak payah tabik-tabik, kau bukan askar, kau adalah pesalah yang tengah mengalami pertuduhan walaupun belum dibuktikan salah lagi. Duduk beramai-ramai, kira master, sebelum siang pada pegawai, kira berapa orang, bagi makan dulu, makan buffet hotel petang. Ada kau tengok time ni lah, orang yang baru-baru sampai buka je dengan nasi pun dah sejuk, nasi tak adalah keras, nasi pun dah sejuk, ikan pun dah sedih, dah terbaring kat situ menunggu untuk disantap. Yang lapar takkan fikir benda tu semua. Yang baru-baru ni hacah-hacah, ni kuah pun tak rasa apa ni, kuah tak rasa apa, itulah yang membentuk aku ni jadi manusia, betul. Kalau tak duduk reman 4 tahun, aku pun tak tahu, aku mungkin mati kena tembak, mungkin saja boleh berlaku, betul. Sebab kita terlibat dengan benda-benda yang itulah. Okey, setelah diberi bilik dan dimasukkan ke dalam blok kuarantin. Kuarantin seperti mana yang kita tahu, yang aku bagi tahu pada awal video, lebih kurang 10 hari, 7 hari ataupun direct 14 hari memang kau kena duduk kat blok kuarantin. Kuarantin ni salah satunya adalah untuk keluarkan benda asing yang kau makan, yang kau telan, penyakit yang kau bawa, daripada situlah ditapis-tapis. Dan kat blok kuarantin ni selalu checking, malam-malam sedar-sedar je UKP dekat depan pintu, check. Sebab percentage dia bila dekat kuarantin ni masih banyak lagi. Tu sebab orang selalu cakap kuarantin mambo, kuarantin mambo. Dia cuma cerita time mambo je. Time masam nak kojol ni tak nak cerita pula. Time masam pun banyak, Mat. Bukannya mambo selalu. Time masam lagi banyak pada time mambo. Bukannya selalu ada barang, ada tu, ada ni. Dan episod yang lepas aku cerita pasal barang, macam mana penyelundup masuk dalam penjara kan. Ni blok kuarantin ni popular lah, sebab bila kita mula-mula selundup, lepas je base UKP akan sampai kat kuarantin dulu. Jadi dekat kuarantin ni lah budak-budak kena berhati-hati dekat kuarantin. Sebab selalu checking. Walaupun blok kuarantin ni dijaga oleh bukan UKP, dijaga oleh warden dan pegawai yang bertugas PYB inspector, tetap selalu dia ada checking. Selalu UKP gembur. Sebab peralihan sebelum dihantar ke blok penjara, memang peralihan dia dekat kuarantin. Adalah macam-macam cara. Daripada blok kuarantin, barang dah turun, kirim dekat orang pergi jumpa. Orang pergi jumpa ni kan dia daripada blok atas, daripada blok kekal. Jadi barang dekat kuarantin ni nak hantar pun nak kena upah. Tak ada orang nak buat kerja free dalam jail. Kerja amal ni tak ada. Dan kau hantar sebarrel, gaji dia pun dah nak 2 balut untuk dia bawa lalu base UKP sampai tempat jumpa. Dah sampai tempat jumpa, berlainan blok jumpa kan. Jadi orang daripada blok A, blok B, sambil-sambil makan, pas. Orang yang kat blok B ni okey. Daripada sinilah transit untuk naik ke blok kekal dan barang daripada blok kuarantin. Begitulah seterusnya. Cuma apabila 14 hari ataupun 10 hari dekat blok kuarantin ni, jadi benda-benda ni dah banyak habis kat situ lah. Yang mana dah turun, yang mana dah hisap abuk, yang mana dah payung sini-sini. Jadi benda tu terkawal sikit. Kalau sampai pun dia bukan banyak selepu, sebab banyak tambang nak lalu. Banyak nak bayar sini, bayar sini, bayar sini, bayar sini, bayar sini, baru dah sampai ke blok. Jadi dia pun tidak datang selepu gedebang yang boleh menjadikan huru-hara dalam penjara. Okey, pantau dengan pemeriksaan satu, pantau dengan checking satu. Biasalah, yang lepas tu lepaslah yang sangkut. Berapa banyak orang sangkut dekat kuarantin. Jadi dah gedebuk-gedebak selama 14 hari, turun naik, telan berak, telan berak, berak telan, berak telan.
Cukup 14 hari, nombor sudah meletup untuk naik blok. Barang dah habis. Habis kat kuarantin. Dan aku salah seorang yang kerap pergi kuarantin ni. Asingan pun kerap jugalah, tapi kerap kalinya balik mesti duduk kuarantin. Balik mahkamah mesti duduk kuarantin. Dan jadi berbezalah dengan orang-orang yang cuma sekali tu je dia kuarantin. Sekali kuarantin kat penjara Reman dah jatuh hukum, sekali kuarantin kat penjara jatuh hukum dah duduk kat blok kekal sampai bebas. Lain lah cara dia orang punya observation. Aku belum jumpa lagi lah orang lain yang buat. Mudah-mudahan ada, cuma dia orang tak buat je. Okey, selesai daripada pemantauan, cukup 14 hari, naiklah ke blok. Jadi untuk naik blok pun dia tak sama juga. Ada setengah penjara yang kuarantin 3 hari, 5 hari ni kau wajib kena berak dulu sebelum naik blok. Ada yang buat macam ni. Berak pula open air punya berak lah. Kalau ramai-ramai ni duduk 15 orang nak naik blok, 15 orang lah duduk mencangkung ramai-ramai. Buka seluar, nampaklah latu-latu duduk bergoyang-goyang. Yang ni teran. UKP duduk perhati kat sini, ataupun cikgu kat sini, ataupun budak kerja kawasan yang anak buah diorang punya checker lah, perhatikan mana berak. Sebab kalau kau telan balik, selamatlah buat naik. Tapi kalau kau roket, tak lepas lah. Bila kau lagi tak berak, dia tak bagi naik blok. Dia setengah macam penjara penggalan jepang. Selagi kau tak berak, kau tak boleh naik blok. UKP jaga kat sana. Dia bukan cikgu dekat blok kuarantin sana, UKP. Jadi berbeza-beza lah. Bukan semua pun sama. Jadi kawan-kawan yang belum subscribe, tolong subscribe ini channel. Tanda korang support. Tolong subscribe, tolong share, tolong like, dan jangan lupa komen apa yang kau nak tengok, siapa yang kau nak dengar, orang mana yang kau nak bawa untuk kita sama-sama bersilaturahim. Jadi aku boleh ceritakan sedikit pengalaman, engkau orang pun boleh tahu daripada sudut seorang yang duduk Reman lama. Orang lain tu dia punya cerita dan aku punya cerita. Terima kasih sekali lagi pada gua punya sponsor, gua punya supporter Putra Nissan Kelang, penjual kereta macam-macam cap ada. Kau bukan nak Nissan aja, lain-lain cap pun dia boleh uruskan. Jadi korang boleh contact dia, link ada aku tinggalkan kat bio. Baik, kawan-kawan semua, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Komen pun jangan lupa. Korang nak tengok apa, korang nak tanya apa, boleh tinggalkan kat ruang komen. Terima kasih. Ada rezeki, kita sub-sub dulu.